Memang betul lah yang macam Datuk Seri Anwar kata. Oh, tabung haji sampai rugi banyak tu. Sekarang ni cerita Felda sampai banyak itu. Saya cerita pasal kerugian Felda ni daripada tahun 2016 tau. Semua bukti-bukti tu ada lagi dekat blog saya. Minggu ini, lepas ni saya akan buat kenyataan media kata Datuk Seri Anwar, you tak payah tunggu lama-lama lah kalau nak siasat Felda ni. Semua dah ada dah. Saya dah siasat dulu. Soalannya, kenapa tak ambil tindakan? Sampai sekarang, kenapa tak ambil? Felda di bawah dia. Perdana Menteri jaga Felda. Dia juga yang lantik orang UMNO jaga Felda bawah dia. Sekarang tiba-tiba dia marah. Saya marah sebab setiap satu hari benda tu tak selesai, dia jadi hutang. Setiap satu hari hutang kita bertambah, kita kena bayar interest. Setiap satu hari kita bayar interest, maksudnya kutiplah cukai banyak mana pun, yang sampai balik kepada rakyat tu tak cukup. Dalam keadaan kita memerlukan lebih banyak pelaburan dan lebih banyak wang yang patut pergi kepada rakyat. Jadi kita akan berterusan macam inilah. Orang mungkin kata parti bersama ini buang masa dan sia-sia sebab takkan menang sampai bila-bila. Dulu kan, masa saya mula-mula datang sini ke, mula-mula ceramah dulu kan, beribu-ribu orang lah cakap benda sama kat saya. Saya mula-mula ceramah dulu atas truk ni, malam ni kira okey lah ni, ada 100 orang lebih. Saya mula-mula ceramah atas truk tahun 2016, ada 10 orang je lah kat depan tu. Tapi kita ceramah dan sampaikan. Jangan bimbang bersama takkan sekali-kali menyalahkan pengundi. Sebab saya pernah melalui zaman itu, yang mana masa mula-mula saya cerita pasal tabung haji, orang maki berkarung-karung tahun 2015, 2016 dulu. Apa benda orang tak cakap pasal saya. Tapi lama-lama bila lebih ramai orang tahu, saya masuk tandas, berhenti dekat RNR pun orang ambil gambar. Takut aku. Jadi sebab itu saya sekarang ni pakcik kan, kalau saya dah sampai ke peringkat berhenti, kencing, ada orang ambil gambar, insyaAllah menang. Sebab dah pernah melalui dulu kan. Memanglah masa awal-awal jangan salahkan rakyat, sebab itu memang hak rakyat. Dia nak pilih siapa, dia suka siapa, itulah namanya demokrasi. Jangan bila rakyat sekarang ini nampak, terutamanya pengundi Melayu, ramai-ramai nak sokong UMNO dengan PAS, tiba-tiba rakyat salah. Dulu masa rakyat sokong Pakatan Harapan, PKR, DAP, semua tak salah pula rakyat. Bila rakyat tukar, jadi salah. Jadi jangan bimbang, bersama takkan jadi macam itu, sebab kita tahu bahawa peranan kita ialah untuk terus bersuara untuk rakyat. Menang kalah itu semua kuasa Allah. Saya tak bimbang. Kalau tak sekarang, tak tahulah kan. Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi. Tapi yang penting, dalam keadaan sekarang, kalau tak ada orang yang cerita satu demi satu, bagi pencerahan dan berkongsi kepada rakyat, isu-isu ini akhirnya akan semuanya sapu bawah kapet. Sama macam isu tabung haji sebelum ini, sapu bawah kapet. Isu Felda, sapu bawah kapet. Lepas tu setiap kali nak buat apa-apa, kerajaan akan jawab, sebenarnya kami tak ada duit. Yalah, kamu tak ada duit sebab kamu tak selesaikan masalah itu. Menyelesaikan masalah itu mesti bermula dengan keikhlasan dan keberanian untuk berkongsi dengan rakyat. Kalau rugi 10 bilion, cakap rugi 10 bilion. Jangan semata-mata untuk menang undi, dulu tak nak buka, sekarang buka. Jangan semata-mata sebab nak menang undi, walaupun kita tak mampu, kita sogok rakyat. Kita umum lagi besar dan lagi besar, padahal akhirnya
Kita bayar yang itu, kita tak bayar yang ini. Sebab dia fikir tak apa, asalkan aku dapat kuasa satu penggal lagi, nanti aku selesaikan kemudian. Yang itulah yang Malaysia sekarang ni dah sampai 1,300 bilion ringgit hutang.